Jangan biar hidup koyak. 1 jam pertama pagi, kunci dia. Kau bangun tidur, terus capai phone tengok hidup orang lain. Patutlah dompet kau sentiasa rasa tak cukup. Tabiat pagi kau tu macam paip sinki pecah dalam rumah. Makin lama, makin banyak kerosakan kau kena tanggung. Bukan salah inflasi kalau kau sendiri dah serah kalah sebelum keluar pergi kerja. Simpan video ni untuk ubah nasib. Kau sebenarnya pencipta sistem dalam hidup sendiri. Tapi kau pilih untuk jadi penonton kejayaan orang lain setiap hari. Sampai bila kau nak biarkan orang lain tentukan mood dan hala tuju poket kau? Kau scroll sebab kau perlukan inspirasi atau sebab kau takut nak hadap realiti hidup sendiri? Kita bina sistem, bukan semangat. Kalau kau betul nak bebas daripada jeratan hutang. Mulai esok, simpan phone sejam. Tulis 3 sasaran duit hari ini dan semak baki akaun dengan jujur. Kau bukan mangsa keadaan kalau kau berani kawal pagi kau. Komen bawah, lubang mana paling besar dalam duit kau?